Bersatu yang sedang berdepan pertelingkahan dalaman tidak akan dibubarkan dalam masa terdekat dengan ahlinya kembali kepada UMNO seperti Parti Semangat 46, kata penganalisis Mazlan Ali dari Universiti Teknologi Malaysia. Beliau berkata perkara itu hanya akan terjadi jika Bersatu kalah teruk pada PRU 16 akibat krisis yang didakwa berlaku disebabkan pertembungan penyokong dua kem iaitu Presiden Muhyiddin Yassin dan Timbalan Hamzah Zainuddin. Katanya, situasi Bersatu berbeza dengan Semangat 46 yang dibubarkan selepas gagal dalam dua pilihan raya umum dan kembali ke UMNO manakala Bersatu masih bertahan walaupun berdepan isu dalaman. Kemarin Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Puan Zakashi, berharap kemelut dalaman Bersatu berakhir dengan pembubaran parti itu sekaligus membuka jalan kepada ahlinya kembali ke pangkuan UMNO seperti berlaku kepada Semangat 46. Bersatu berdepan kemelut dalaman yang semakin memuncak susulan pemecatan Ahli Parlimen Tasik Gelugur Wan Saiful Wan Jan dan pergantungan Ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal selain turut menyingkirkan 4 ketua bahagian. Azurin Zainal, FMT.